Assalamualaikum. Hari ni ada kisah, ada orang usung keranda di waktu malam. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Daus yang berasal daripada Selangor. Kejadian ni berlaku pada tahun 2010. Setiap perkongsian ada mistiknya. Suatu hari, Abang Daus dan juga Zul dapat satu kad jemputan kahwin daripada kawan lama mereka, iaitu si Khairul. Hantar melalui pos. Dulu Khairul dan juga Zul, termasuklah si Abang Daus, mereka ni kawan rapat lah masa mereka kerja kilang satu ketika dulu. Lepas Khairul berhenti kerja di kilang tersebut tu, maka Khairul ni pun baliklah ke kampung dia dekat negeri Pahang. Bila si Abang Daus dan juga si Zul ni dapat kad jemputan tersebut tu, selang berapa hari kemudian, Abang Daus call si Khairul. Abang Daus tanya Khairul, hang ni kahwin dengan orang mana? Yang Khairul ni pun bagitaulah dekat si Abang Daus, aku ni kahwin dengan orang kampung aku. Lepas tu Abang Daus ni pun bagitaulah dekat si Khairul, tak apalah, nanti insyaAllah kami mai lah kenuri hang, aku dengan si Zul. Jadi Abang Daus dan juga si Zul ni pun apply lah cuti nak pergi majlis perkahwinan si Khairul. Lagipun macam si Zul dan juga si Abang Daus ni, mereka berbeza kerja, tapi cuti masing-masing ni memang dapatlah approve. 2 hari sebelum majlis perkahwinan Khairul ni, Abang Daus dan juga Zul ni bertolaklah daripada Selangor pergi ke Pahang. Masa mereka bertolak tu waktu petang, naik kereta si Zul, sebab Zul ni saja yang ada kereta, iaitu kereta kancil. Lagipun macam Zul ni dah pernah sampai dah dekat kampung si Khairul. Masa dalam perjalanan daripada Selangor nak pergi ke Pahang memang tak ada apa masalah. Bila sampai saja di daerah Khairul ni, waktu tu dah kira malam. Masa tu depa ni parking di sebuah petrol pump. Jadi Zul ni pun bagitaulah dekat si Abang Daus, "Weh Daus, aku tak ingat dah lah nak ikut lorong tang mana ni." Jadi Abang Daus ni pun bagitaulah dekat si Zul, "Macam ni Zul, lah ni aku call dulu si Khairul, nanti kita akan tanyalah nak ikut jalan mana, lorong mana, kampung mana." Jadi yang si Zul ni bagitaulah dekat si Abang Daus, "Tak apalah, hang try call dia dulu." Jadi yang si Abang Daus ni pun call lah si Khairul. Bila Khairul ni angkat, Khairul ni tanyalah dekat si Abang Daus, "Lah ni hampa dekat mana?" Abang Daus ni pun bagitaulah dekat Khairul, "Lah ni kami ada dekat petrol pump ni, di kawasan sekian-sekian. Lah ni kami cuma tak tahu nak masuk ikut lorong mana." Zul pun dia tak ingat, kata si Abang Daus dekat si Khairul. Lepas tu yang si Khairul ni cakap dekat si Abang Daus, "Lah ni hang bagi aku cakap dengan si Zul." Maka Abang Daus ni pun patlah telefon dekat si Zul. Lepas si Zul sembang dengan Khairul di telefon Abang Daus, maka depa berdua ni pun teruskanlah perjalanan depa nak masuk ke kampung si Khairul. Masa dalam perjalanan tu, Abang Daus ni tanyalah dekat si Zul, "Zul, hang dah ingat kau jalan yang mana?" Zul ni bagitahu balik dekat si Abang Daus, "Aku dah mula ingat balik dah. Itu pun Khairul yang bagitahu aku balik." Okey, daripada stesen minyak yang depa berhenti tadi tu, mula-mula depa ni lalu di sebuah bangunan kedai lama. Lepas daripada kawasan kedai lama tu, adalah lalu di kawasan kebun sawit. Besar jugalah kawasan tu. Masa depa dah jumpa signboard kecil yang nak menghala ke kampung si Khairul, depa pun masuklah ke simpang tersebut. Bila depa dah masuk makin dalam dekat kawasan simpang berkenaan, makin dalam depa masuk, jalan makin kecil. Memang muat-muat sebiji kereta saja. Dengan kiri kanan ni ada kawasan ladang getah. Walaupun jalan tersebut tu kecil, tapi adalah tiang lampu. Zul ni dia teruskanlah memandu kereta dia. Dalam masa yang sama, Zul ni bagitahu dekat si Abang Daus, "Lah ni baru aku teringat jalan ni. Rumah si Khairul ni aku rasa tak jauh dah." Sedang Zul tengah memandu tu, okey, dekat bahagian kiri belah depan ni ada satu simpang. Tapi dekat kawasan simpang tersebut tu tak pastilah kawasan rumah orang ke apa ke. Sebab laluan di simpang tersebut tu, jalan dia ni masih lagi tanah. Tak jalan yang mereka guna ni, kawasan jalan tar. Dekat kawasan simpang jalan tanah tersebut tu lah, ada 6 orang tengah usung keranda. 6 orang tersebut tu, kesemuanya lelaki. Pakaian mereka ni pakai baju Melayu yang lama. Dekat bahagian bawah mereka ni pakai kain pelekat. Bila si Zul dan juga si Abang Daus ni
menghampiri dekat kawasan simpang jalan tanah tersebut tu, kedua-dua ni terpukau. 6 orang tersebut tu muka dia hitam legam serta mata juga hitam. Tak ada langsung ruangan putih. Dalam masa depa duk terpukau tengok tu lah, sampaikan yang si Zul ni tak pandang ke depan langsung, tahu-tahu kereta ni langgar sebatang pokok di bahu jalan. Zul dan juga si Abang Daus ni tak sedar diri. Nak jadikan cerita, bila depa buka mata saja, rupa-rupanya depa ni dah ada di atas katil wat. Masa si Abang Daus sedar ni lah, Abang Daus ni jadi heran. Sebab apa? Di bahagian bucu katil dia tu ada 2 orang tak dikenali. Kedua-dua orang tersebut ni orang tua. Disebabkan Abang Daus ni jadi pelik dengan 2 orang tersebut tu, maka si nurse ni pun bagi tahu lah dekat si Abang Daus, ni encik, kedua orang tersebut ni orang kampung, yang mana encik dan juga rakan encik ni kemalangan. 2 orang pakcik ni bawa encik dan juga kawan encik sampai ke sini dalam keadaan tak sedar diri. Bila si Abang Daus dapat tahu, maka Abang Daus ni pun ucap terima kasih banyak-banyak lah dengan kedua orang lelaki tersebut tu. Yang kedua-dua orang lelaki tersebut tu tanyalah dekat si Abang Daus, macam mana hang dengan kawan hang ni boleh terlibat dalam kemalangan langgak pokok ni. Abang Daus ni pun dia ceritalah satu demi satu. Dia bagi tahu masa si kawan dia ni memandu kereta, bila depa sampai saja di kawasan simpang jalan tanah tu, ternampaklah 6 orang tengah usung keranda. Bila depa lalu tepi, rupa-rupanya bukan manusia. Kedua-dua orang pakcik tersebut tu pun bagi tahulah dekat si Abang Daus, benda macam tu kerap sangat berlaku. Tapi itulah disebabkan hampa ni orang luar, hampa mesti tak tahu apa yang berlaku di kawasan berkenaan. Abang Daus ni pun tanya balik dekat kedua orang tua tersebut tu, awak pakcik dekat situ keras ke? Salah seorang daripada 2 orang pakcik tersebut tu pun bagi tahulah dekat si Abang Daus, benda ni berlaku daripada zaman orang tua kami lagi. Apa yang hampa nampak tu jin lah, bukan manusia. Kalau kami ni anak jati kampung tersebut tu, memang kami dah faham sangat dah. Kalau salah seorang daripada orang kampung kami lalu juga di kawasan tu ketika waktu malam, kami ni takkan layan. Kami buat tak tahu je, walaupun kami terserempak dengan depa tu. Lepas tu pakcik tu pun tanya lagi dekat si Abang Daus, hampa mai dekat situ apa tujuan hampa? Lepas tu si Abang Daus ni pun bagi tahulah, kami ni nak mai kenuri kawan kami, nama dia Khairul. Lepas tu pula kedua-dua pakcik tersebut ni kenal lah Khairul tu siapa. Walaupun Khairul tu dengan kampung pakcik tersebut tu beza sebelah kampung je. Lepas tu kedua-dua pakcik tersebut tu minta diri nak balik ke kampung depa semula. Macam si Abang Daus ni pun dia ucapkan ribuan terima kasih lah dekat kedua orang pakcik tersebut tu. Kedua-dua pakcik tu pun baliklah. Kecederaan kemalangan tersebut tu, macam si Abang Daus, kepala dia ni benjoy disebabkan terhentak di bahagian cermin depan. Yang paling teruk sekali iaitu si Zul. Sebab apa? Bahagian lengan si Zul ni retak. Masa kemalangan kereta langgak pokok tu, lengan si Zul ni terhentak dekat bahagian steering kereta. Sehari sebelum Khairul ni nak mulakan majlis perkahwinan dia tu, Khairul ni pergilah ziarah si Abang Daus dan juga si Zul. Lepas tu Abang Daus ni pun ada cakap lah dekat si Khairul, Khairul, aku minta maaf sangat lah Khairul. Aku rasa majlis perkahwinan hang ni mungkin aku tak dapat hadir. Tapi yang si Khairul ni ada cakap lah dekat si Abang Daus, tak apalah, benda pun dah jadi dah, nama pun kemalangan. Lepas Zul dan juga si Abang Daus ni keluar daripada hospital, masing-masing ni teruslah balik ke Selangor. Sebab apa? Family masing-masing ni datang ambil. Kalau kereta kancil Zul yang dah rosak tu, bahagian depan kereta ni memang hancur. Orang towing lah yang datang ambil. Tapi dekat sini Abang Daus jadi terkilan lah. Niat nak main makan kenduri, tahu-tahu tidur di hospital. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.